والإلهام الملائكة مقربين أما بعد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات طالب العلم فريضة على كل المسلمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا يا ربي صل على سيدنا محمد وافتح من الخير كل مغلق اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار اللهم آتي نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وخير من زكاها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat juga kita bersama menyambung kitab pengajian kita kitab Sirajul Mubtadin. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala, kita berhenti pada muka surat Kalu Rumi berapa Kak Nah? Kalu Rumi muka surat 80 ni. Berhentinya di apa Pak? Baca sikit. Jadi Kalu Jawi ni muka surat 77. Kalu Jawi muka surat 77. Kalu Rumi muka surat apa? 80 ni. Berhenti di tajuk ke dia tajuk? Macam tajuk tu? Syarak ma'qudun alaih. Jadi kita masih lagi membicarakan hukum menjual beli deh, hukum jual beli. Jadi pada hari ini kita tutup kipah. Jadi tajuk kita pada pagi ini bab syarak ma'qudun alaih. Mana mabek tu lah, barang hak kita nak beli tu. Jadi barang hak kita nak beli tu mesti mencukupi syarat. Kalau misalnya kata barang hak kita nak beli itu tak cukup syarat, maka jual beli kita tidak sah. Boleh dah? Anda boleh dah? Rukun jual beli ni ada ni. Yang pertama baik penjual. Yang kedua mushtari pembeli. Yang ketiga musman. Mabek dah. Yang ketiga musman. Maknanya barang kita nak jual. Bagi hak penjual nak jual. Lepas tu saman harga barang yang nak buat tukar tu. Barang yang nak buat pembayaran tu. Musman tu duit lah, duit. Jadi saman dengan musman ni dia masuk dalam bab ma'qudun alaih. Barang hak nak buat pertukaran. Boleh tak kakak? Jadi kakak kata nak beli tisu. Ni tisu deh. Tisu ni nama dia musman. Ni duit. Nama dia saman. Duit ni dia panggil alat nak buat bayaran. Saman ni alat hak nak buat jual. Musman ni. Musman alat nak buat jual. Hak ni alat nak buat bayaran. Boleh? Jelas-jelas tu kat atas tu. Dua-dua ni nama dia ma'qudun alaih. Ma'qudun alaih ni dia ada berapa syarat? Sini kita nak belajar 5 syarat. Jadi kakak, kalau barang hak kakak nak beli tu dia tak cukup syarat. Tak cukup 5 syarat, maka tak sah jual beli kakak. Tak cukup 5 syarat, maka jual beli tidak sah. Boleh kakak setelah itu? Baik. Yang pertama, syarat yang pertama hendaklah barang yang suci, yakni bukan najis. Kita ulas semula. Boleh kakak setelah itu. Jadi barang yang kakak nak beli ni barang yang kakak nak beli ni. Tisu ni dia tak boleh najis. Jadi kalau barang tu najis, jual beli tak sah. Jual beli tak sah. Kalau barang tu najis, jual beli tak sah. Kakak nak jual najis, tak sah. Kakak nak jual makna baju tahi, tak sah. Dia tak sah. Tak kira kakak nak jual atau kakak nak beli, pastikan barang tu bukan najis. Patut orang kata jual luar pendek tak sah tu yalah ke tak? Jual luar ketak tak sah yalah ke tak? Kakak jual luar ketak. Luar pendek. Luar retin tu. Luar pendek, luar retin tu. Jual beli sah. Cuma dosa. Sebab kakak tahu dia akan pakai. Tapi setengah pendapat ulama kata tak dosa juga. Kita jual. Mana tahu dia nak pakai kabesuh. Malih-malih. Kok dia? Kita kata, yo kau tak ni prima pakai luar pendek. Tak okay dia pakai ni. Okey, gimana dia ni boleh mau kalau pendek ya. Dia nak pakai malai-malai tu depan besok. Ikut dia. Jadi kakak, kita jual luar pendek, jual luar ketak, jual beli sah.
Lepas tu dosa tak dosa tu, tengok ah. Tengok wakil. Kalau kita tahu dah, memang dia jenis pakar. Dia duk beli luar pendek tu dia pakar. Dia pergi kedai jahit kan. Tu lu ketak sikit ya, tak otter sikit, ya kata belah sikit. Nampak tak? Kecil sikit we nampak pinggan ni. Masa tok laki ada mula lega. Pokerek baju lega. Lega. Okey lega. Bawa tok laki mati ni kau sendak. Betuk pinggan ni. Nak tanya, kita dah ambil upah jahit, dah sah ke dak? Sah ke dak? Ambil upah jahit. Sah. Ambil upah sah. Lepas tu dosa ke dak pulaknya? Tak dosa pun nak tahu kita dia nak pakai apa orang. Kita tengok dia nak pakai malam-malam. Tapi kalau kuat sengkau kita, memang dia nak pakai ni, dia buat sendak-sendak gini ni. Jadi kita dosa bukan kerana duk jahit tu, dosa kerana membantu dalam maksiat. Dia bak lain. Ni tiba-tiba main ngajar, tak sah ni. Nak jual kosmetik tak sah. Apa? Lah. Pasal nak berjangkuk itu ini kan dosa kan. Kita jual sah halal. Nampak? Apa kita tak tahu dia nak pakai bila. Kau nak? Kau nak kakak? Boleh setara tu. Kayak dia mau duk main upah kita nak kecek sini, nak kecek. Kita tak tahu dia nak pakai bila. Satu pendapat sah tak dosa pun. Satu pendapat kalau kuat skor. Dia ni nak buat gawe ni. Nampak? Dosa lah kita sebab membantu dalam buat maksiat. Boleh kakak setara tu? Baik. Jadi rukun maknanya syarat yang pertama bagai tu nak suci. Kakak ingat sama-sama. Ingat sama-sama deh. Kakak ingat sama-sama. Yang kedua, dapat mengambil manfaat daripadanya, iaitu manfaat yang haruslah. Bagai tu kakak ada manfaat. Kakak nak beli kucing, kucing ada manfaat. Beli kucing hutan tak sah sebab tak ada manfaat. Jadi kakak nak beli labi, tak boleh, tak ada manfaat. Pahlabi pula. Supaya kakak nak jual ayam kocino. Nak jual ayam, nak jual serati. Jadi kakak jual tu sah lah, tak kira lah hak mapuh dah ke hidup, hak semelih dah ke hak tak semelih lagi. Sah jual beli tu kakak. Tak ada masalah. Cuma masalah dosa tak dosa tu kakak kena semelih dulu baru boleh jual. Itik serati ni kakak kena semelih dulu baru boleh jual. Sebab kalau kakak tak semelih, dia katok mampu dia nak makan tu. Jadi dia kira menolong dalam wak maksiat. Jadi kalau menolong dalam wak maksiat gitu, tak boleh lah. Tak ada penjual beli tu sah. Jelas ada kakak setelah tu. Ada pun kakak jual labi memang tak sah dulu lagi. Kenapa tak? Jual labi. Tak sah jual labi kau Cina. Dia tak ada manfaat. Kalau jual hak mampu dah, dia najis. Boleh dah? Habis itu. Baik. Yang gila? Dia nak beli nak pera. Tak kira ada manfaat ke tak labi ni? Baik. Kalau misalnya kata Cina nak beli serati, nak beli nak beli serati dengan kita nak buat pera. Sah jual beli tak dosa. Tapi kalau dia nak buat makan, sah jual beli tapi dosa. Sebab apa dia nak kata ayat? Kita tahu dah. Tak kira dia makan hidup-hidup. Kafar dia waktu hidup-hidup. Duk dah, yang mapuh dulu. Mapuh tu tak boleh. Jadi kita kena melih. Kena jual hak sebelah dah dia. Boleh kakak setara tu? Tulis soalan tu tanya. Yang keempat, yang ketiga dapat diterima. Boleh terima. Boleh taslim. Penjual boleh serah barang tu kita pula boleh terima barang tu. Boleh qabak. Dapat diterima iaitu dimilik atau dapat diserah menyerah tu, boleh taslim tu. Jadi dia jual barang lembu liar nak kau sedok orang mati-mati ke dia. Jual beli nama gitu. Nama dah. Royak lalu hamba nak beli lembu korban ni, hamba tak si hak liar. Hamba nak beli kurban ni tak si hak liar. Ke mati ke boni kakak tu. Tahu kau tak baca berita? Kuat makan daging ni. Tak tengok berita. Dia kuat makan daging tak. Dia pendarah di pohon tak? Pohon ni. Ya kena saya ada pohon pendarah tak? Kita tak? Ya gini kakak. Ambo ramang ngajang-ngajang. Ustaz tak boleh nak kobak. Yang kata lembu liar. Pamu jual mu beli apa? Dan lembu liar tu mo. Nampak tak?
Beli lembu bekir, beli hak jinak-jinak, tak ada kau. Ni syarat dia boleh serah menyerah. Pas serah menyerah ni, bagi tu boleh serah. Maknanya tak jinak, tak liar, tak terlepas. Jual burung atas langit, mana boleh? Nampak tak? Dia gini saya ambil tu dia ada pera burung kakak. Kakak tahu burung pirate? Tahu pirate? Tahu burung pirate? Burung kakak tua kakak. Dia ada Africa Grey. Dia ada Macau. Dia banyak jenis-jenis dia. Kalau Africa Grey tu yang murah sikit 7,000. Kalau Macau tu 1921 Macau. Kalau Luna tu lah. Pirate ni. Jadi pirate ni boleh kecek kakak. Dia ada Africa Grey ni dia grey, lepas tu dia wujud dia warna merah. Ekor dia. Burung kakak tua belakang tu. Jadi burung-burung gini ni kita boleh buat free fly, kita lepas dia terbang, lepas tu dia klik mula. Ada sekali tu lepas pakai tak klik. Ya dulu terbang dekat pakai gi jumpa ibu lah kata, apa anak kita kakak gi Kuala Lumpur tak klik. Bini Kuala Lumpur tak klik. Nah, pakai tak klik, tak ingat kita ni. Nampak tak? Jadi dia susah 19,000 kakak. Cuma nyayak ke burung kau tu dia jadi makan suak yak bodoh. Kita tak pandai cari makan diri. Dia kena klik. Tapi pun klik tidak klik mah kita, klik mah orang. Dia kena minta juga dah. Baik. Katalah dia nak jual kat Nora, boleh tak? Burung dia terlepas. Nampak burung tu ada. Tapi nak gigak tak ada dia tumbang kau tu. Dia nak jual, boleh? Tak boleh. Tak boleh nak jual. Sebab apa? Sebab barang tak kelih. Ustaz kalau parti kan parti hak rat dah. Kan kakak? Khilaf ulama. Dua pendapat. Pendapat pertama tak sah, pendapat kedua sah. Sebab apa? Dia kelik. Parti aku di parti ada banyak jenis kakak. Dia ada parti kapur, ada parti berok. Parti kotok. Tahu parti kotok? Dia toko pokotok. Parti burung berparti kotok. Dia panggil toko. Terbang pemalah burung parti. Payah serama. Deki lah kena burung tu. Serabut juga dia tengok habis suh dia mau pergi kena burung. Parti kotok terbang pemalah. Dia ada parti asal siapa asal. Kakak boleh. Jadi parti ni khilaf ulama. Hak terlepas tu. Kalau hak dah leguk tak apa nak cerita hak terlepas. Sebab parti ni dia klik. Bila dia klik, pendapat kedua kata sah jual beli. Pendapat pertama kata tak sah, kena masuk leguk boleh jual. Sebab syarat dia taslim, boleh serah menyerah. Contoh gini kakak, dia nak jual gelemah kita, gelemah tu duduk di pajak gada. Sah nak jual beli? Tak sah. Jual beli mana bagi duduk pajak gada? Duk. Dia nak jual surat ke nak jual mah? Mama. Nak jual apa ni? Nak jual mah patut surat? Nak jual beli mah, 5 syarat. Mah saat ni pertama suci. Suci lah mah. Tak kena haji. Ustaz mah kena tak air basuh. Dia kalau yang cemar boleh basuh ke tak? Itu cerita dia. Boleh. Yang kedua syarat dia kena dapat manfaat. Mah manfaat ke dia? Kata. Piti apa? Dia beli mah habis piti. Manfaat ke dia? Hiasnya. Lepas tu orang pakai mah di pagi rumah. Tak serabu. Tengok mah tak serabu. Kalau kosong ni serabu. Dia pendek umur cepat mati. Orang tak nak mah ni. Nampak tak? Cepat mati. Nampak tak? Boleh? Cepat mati. Boleh? Jadi dia kena ada. Dia kena ada. Jelas tak kakak? Lepas tu kilau dia tu menghilangkan stres. Tak kata apa tu ceria sama. Yang mah banyak dia ceria. Orang mah banyak dia ceria. Jadi kalau hak monyok tu kurang tu kena pergi beli. Nak kena pergi beli. Tidak pergi ni kakak. Mai kutum mah ni jangan beli mah bui piti. Mai kutum mah. Nama mai kutu sebab nak beli mah. Gitu. Jangan mai kutum mah. Mai kutu sebab nak beli mah. Mai kutu. Mai. Boleh 7,000 dia beli mah. Nampak tak kakak gitu? Jelas ke tak? Jangan mai kutum mah. Mai kutum mah boleh nyakit. Ada mah murah, ada mah mahal, ada ngopoh, ada tak ngopoh. Tidak gitu kan ni? Tidak gitu kan ni? Boleh kakak setara tu? Jelas ke tak setara tu? Pandai hanggut-hanggut peher tu tak?
Takut hang tak faham. Boleh dah? Habis itu. Jadi mah saat ni hak mamah tanya ni boleh ke tak ni? Jadi mah saat ni ada manfaat. Yang ketiga boleh serah menyerah. Boleh serah mau mah ni. Mah marok pula. Dia mah saat ni boleh serah ke tak? Tak boleh serah menguduk pajak gadang. Bagi hak kita gadang nak jual tak boleh. Menguduknya orang kata milik tak sempurna kecuali pemegang gadai izin. Gitu. Kita gadai tanah getah ke dia. Jadi tanah getah ni kita boleh tagih muka getah kita. Dia tak boleh tagih muka getah kita. Dia pegang gadai ya. Cuma kita nak jual tak boleh. Kita kena minta ke dia dulu. Hutan demo tu kahwin nak bayar tak boleh dah tu. Gini kahwin nak jual dulu tanah ni. Kahwin nak jual, boleh pitih kahwin bayar hutan demo. Kita nak ambil mula bukan nak kita tebu. Nak minta izin bagi gadai nak jual. Lepas tu baru nak bayar hutang. Nak tebuh dengan nak jual dulu. Kan izin boleh kan tak boleh. Tak boleh. Minta pitih lain kata. Jelas dah kakak. Jadi jual surat ni tak boleh. Surat jual gadai tak boleh. Hak bolehnya gini. Mutu lagi tebuh mah aku, patu gak aku nak jual mah aku kamu. Boleh? Mama gadam mah 7,000. Mama pun kayak kata mungkin tu tak tulis tebuh tak. Gelai mama ni 7,000 ni gelai ni kalau jual 15. Tu lagi tebuh. Kata pun tu lagi tebuh. Bermakna mama berhutang dengan kata 7,000. Lepas tu kata pun bagi mama boleh lah gelai mula. Mama pergi jual boleh 15,000, bayar mula lah hutang kata 7,000 tu. Gitu. Minta tolong saya pergi tebuh. Jangan nak jual surat gitu. Kenapa? Jelas tak? Jelas tak? Jelas dah setara tu. Boleh dah? Apa mai jual surat? Nak jual meh, jual surat apa? Boleh? Boleh dah? Itu dia. Kalau hiwalah ustaz. Hiwalah mana? Hiwalah. Nak tukar hutang. Kita berhutang dengan arah nu. Lepas tu kita nak lepas tu kata berhutang dengan kita nak suruh kata berhutang dengan arah nu biar kita lepas dengan arah nu. Tu hiwalah. Ya ada syarat dia pula. Kena pakat setuju belaka nak pindah hutang tu. Tu hiwalah. Jadi boleh kakak. Jadi bak mai surat ke surat mari ni tak usah jual surat. Tak payah. Jual minta tolong dia tebuh. Lepas tu pula kita pun jual mah ke dia. Lepas tu bayar baki je lah. Nampak tak? Boleh kakak? Gitu. Boleh? Boleh? Habis itu. Sebab sebab mah ni bagi ribawi. Nampak tak? Lepas tebuh tu akak jual beli hutang, lepas tu cucu. Jelas tak kata? Nampak nak pening ya tu. Akak jual beli tu hutang gini. Ni mah Kak Nora ni. Kak Nora tebuh. Kak Nora gada. Lepas tu nak tebuh tak boleh dah lah. Muka gada banyak-banyak kak. Mah 15,000. Dia gada 9. Lepas tu nak bangat-bangat. Arah tu kata nak tutup ni. Nak tutup ni. Cawangan dia nak habis suruh kita tebuh lalu. Cara harta. Mana kita bangat-bangat. Dah? Betul tak? Kak Nora pun kata. Tak tolong tak. Kita tebuh. Metah. Kak tak pun kita tebuh. Bila Kak tak tebuh. Kak tak tolong pergi bayar hutang. Kak Nora dia panggil. Hukum dia panggil. Nama dia. Jadi Kak Nora boleh pula lah gelai ni. Boleh gelai. Siapa dia? Jadi lesaklah Kak Nora dengan Ahranu dia. Tak ada hutang dah lah. Moga bayar Kak tak tolong bayar dah. Mah pun boleh semula dah. Mah ni tak ada gapo dia gada-gada ni hutang kakak. Cumanya kalau hutang biasa tu hutang kosong. Kalau gada ni hutang tinggal barang. Dia panggil dah. Jadi siapa dia hak hutang dengan siapa lah ni? Jadi Kak Nora tak hutang dengan Ahranu tapi hutang dengan kata. Nak bayar kau kata pun tak ada. Kalau nak tolak kau Ahranu parok dia tolak upah kau tu lah. Lepas tu kat dia jual murah lah. Nampak tak? Kalau jual kat Ahranu tak boleh 15,000 tu. Potong kau ni. Kalau kau kata boleh 15,000. Kalau Ahranu 13. Contohnya begitu kakak lebih kurang. Jadi Kak Nora kata gini lah tak. Kira jual kota. Jual kota. Mah ni. Moga apa ada hutang kita. Kata pembeli. Aku beli mah ni dengan harga 15,000 hutang. Boleh.
Jadi Kak Nora ni butai kat atas 9,000 tadi. Kata beli mah dengan Kak Nora tak bayar lagi butai 15,000. Kak Nora tolak utai Kak Nora 9,000 dengan kata dia panggil iltiqas nama dia. Badi tolak utai. Jadi kata kena cucu 6,000. Kak Ana ada utai dengan Ana. Nah, Ana ada utai dengan Kak Ana. Kita kira lah dia panggil iltiqas. Nah, lebih baik. Boleh setara tu kakak. Ana tu lagi tu. Pandai tu. Badi tolak utai dia panggil iltiqas. Biasa dengar? Tak biasa dengar. Badi tolak utai ni biasa dengar. Iltiqas tu tak biasa ni. Badi tolak utai. Jadi boleh gelar ni tak raju aku tah lalu hei tak peti aku ada 9,000 tu bayar aku mung tak ada utai kata apa aku beli gelar ni ngemung 15,000 hotel tak apa beli utai bagi dia baru je masalah jadi terlekat lagi berapa setelah lak utai sana 9,000 jadi kata bayar lah bila-bila kerah kau banyak gelar kata kos segah dia. Nama dah. Tu dia. Dia dah. Boleh kakak saya kata. Dia sedap ke tak mengaji kau ni. Nama dah. Kerja airport demo ni gada mari tolak mari. Kerja airport demo dah ni hutai kau tu hutai polah butai kau tu papaya kau ni ambil duit amanah tolak duit teku. Pening. Ustaz dengar pun musing setengah ustaz tu pening. Telefon ustaz mah pening ustaz mana. Gua dia tengok dia pening dia tarik kat aku kau pening. Aku lah tak tahu kau satu dah. Nama dah. Boleh deh. Yang keempat, milik yang sempurna. Ya. Sebab tu tak usah jual bagi gada tu. Sebab bagi gada milik tak sempurna moga duk tanya orang ke. Tu. Jelas tak tu? Pandai belakang lah. Jadi ustazah belakang lah. Ngaji kita ni si Rajul Mubtadi jadi ustazah habis dah buat kok lanah ni. Pandang. Apa dah? Boleh kakak. Biarlah orang nak gelak ustazah baru kau gapo kau kata biar. Biarlah orang nak gelak gapo pun. Hak penting kita buat tu ya kena dengan syarat. Kita ada ustazah baru hari ni. Tak apalah ustazah baru, ustazah lama pun. Tak apa. Ni. Sekak jadi ustazah minggu tu email. Baru padaku. Anak kata, tak boleh dia ambil lah peci-peci mardi. Tak boleh lah. Hari tu boleh peci-peci mardi. Sekak jadi ustazah ni tak boleh peci mardi. Yang guru dengan Tok Lebah. Cari hak Tok Lebah, hak bini mati. Tok Lebah ni tak apa. Bini tak mati pun tak apa. Dia tak nanti bini mati kalau dia jadi bini Tok Lebah. Boleh ni? Bisa kakak. Jadi milik yang sempurna. Kalau dia milik tak sempurna, dia jual mana kita? Dia sendiri pun tidak hak dia mana. Milik tak sempurna lagi. Yang keempat, milik yang sempurna iaitu milik oleh penjual akal bendanya dan milik oleh pembeli akal harganya. Jadi ambo jo beli ni pitih ni tentu-tentu dah hak ambo. Patut demo nak jual ni tentu-tentu dah hak demo baru kita boleh buat jual beli. Yang tanah kita nak jual tu tapi tidak tanah kita sangat, tanah adik. Pernah jual ke mana tanah adik? Demo kena jual tanah demo. Ke mana kakak? Ustaz dia jual sekali ustaz. Tanah tu tanah Saka tapi nama dia. Tahu. Nama dia tapi sebenarnya tanah Saka cuma mak gua kata bu nama dia dululah. Mak mudah kira. Li muka li hak sulu kak bu nama li dululah. Mudah nak kira adik-adik kalau mak mati. Kalau tidak kena notis Saka amanah raya payah. Wi kali dulu. Boh nama li, mak mati, li jual. Betul sungguh li. Moga nama li. Pali ada bini. Jual be. Mak wi kabed dah. Moga nama abe. Padahal bagi Saka. Kalau bagi Saka tu dia bagi juzuk syair, dia kena kosi kakak. Syarikat dia bagi kosi, tanah kosi, tak bagi Saka lagi. Kalau kita ni beradik, kalau dua beradik, tanah tu. Tapi nama-nama kita jual. Tak sah.
Nampak tak kakak? Mungkin kita jual duit. Mungkin tanah seka. Sepatutnya setengah hektar sangat. Kita jual seka. Seka hak kita setengah. Khilaf ulama. Setengah ulama kata sah alik kita. Setengah hak alik adik tak sah. Setengah ulama kata tak sah dua-dua. Mungkin bagi kos tak bagi lagi. Nampak tak? Dia bagi apa tu? Tafriqus safaqah. Nama dia. Tafriqus safaqah. Ni jual bagi halal sah haram sah. Hak halal tu hak alik kita. Kisah kau kita, kisah kepi ni kat dah. Sekepi kita dengan adik kita kosi. Sebelah hak kita, sebelah hak dia. Tapi rambut kita pergi jual. Buak kita pergi jual. Nama dia tafriqus safaqah. Sebab apa? Hak alik kita tu halal. Hak alik adik tu haram. Bukan tanah adik. Jual gua ada tanah adik. Nampak tak kakak? Jelas ada tu? Jelas ada sangat tu? Dia lah ni gini, tanah tak bagilah. Kalau jual bagi dia, tak apalah. Kalau dia jual bagi Kak Eva, jual bagi Kak Eva. Ni, adik Eva jual bagi dia, tak apalah kalau bagi boleh dah. Masalah ni bagi tak bagi lagi. Iyalah. Tak kira nama berapa pun. Mula-mula ni kita misalnya kata mati buh nama apa. Ni, lepas mak mati, Amba kata tanah ni nama Saka. Cuma nama saya. Tak apalah, nanti saya pergi pecah sepadan. Selesai lah. Dia bagi tak apa dia nak jual apa. Lah ni pecah sepadan pun tak, pecah luk pun tak. Kalau pecah luk rugi 20 kaki, engkau jalan. Pecah sepadan tak rugi jalan kakak. Jelas ada setara tu. Amba ni pejabat tanah dah kecek. Aku ustaz aku ustaz. Nama dia jelas dah kakak. Ikut kakak lah kalau pecah luk, dia rugi jalan. Kakak. Kalau pecah sepadan, dia tak kena ambil jalan. Dia kakak pecah luk, pecah sepadan, bolehlah kakak nak jual apa, muka hak masing-masing dah. Kalau tak bagi lagi, tak kira nama berapa, nama 3, nama ni pun. Kalau tak bagi lagi, hukum dia syarikat juzuk syair. Pas nak jual juzuk syair ni tak boleh. Bagi tak bagi lagi. Boleh kakak? Jadi setengah ulama kata sah alik kita. Pas sah alik kita tu kalau ada sepadan, walaupun tak pecah pun kita anda dah kau. Sekat ni hakmu, sekat ni hak aku. Boleh kakak saya? Boleh? Tak apa. Tak apa pula. Setuju belaka. Tak tahu mana-mana ni pak kita ni. Seluah mana-mana. Tak tahu seluah mana-mana hak kita. Tapi setuju belaka lah nak jualnya. Mereka dia ada dah. Misalnya kata ni beradik kat dia ada lah ni bahagia. Tapi tak tahu mana-mana. Tapi nyatalah ni bahagia tu so bahagia seorang. Nak jual kau penjual. Nak jual ke pembeli. Pembeli pun tahu tanah ni seka. Sah ha? Tapi BT dia kena bagi mengikut bahagia masing-masing lah. Cuma nak ceritanya adik tak saya jual. Pak kita pun nak kata tanah ni tanah aku. Bukan nama aku. Padahal hukum dia faraid. Kita jual. Tak sah. Bukan bikin milik kita. Lepas tu nama dia gini lah kak Ustaz. Tafriqus safaqah. Itu nama dia. Boleh kakak setara tu? Boleh? Ambo ni kodi podok hakim podok geng dengan tak apalah nak suruh kakak mana jadi ustazah belakang. Lepas tu royak-royak tegur-tegur orang buat kerja salah tu. Mana? Buat kerja salah ngamal buat kerja salah gitu. Nampak? Dia tanya tu email tak pandai juga. Lih nyakit. Apa dah? Jelas ke kakak? Boleh setara tu? Setengah ustaz jawab kan? Dah nama dia, hak dia. Nama ni prosedur. Pakai tahu apa kita nak mudah bicara, buh nama mu dulu. Ma tidak pergi kemu ni. Aku tidak pergi kemu. Aku nak suruh buat kira mu abang. Menjaga bahaya kemu. Nampak dah? Siapa kau kita kakak pun. Nama aku, mek buh nama aku. Jangan. Tanya molek buh nama tu untuk apa? Nampak dah? Kalau memang dia wibuh nama kita, dia nak wik kita dah tak apa pula. Hak kita tu tak kena bagi tu. Masalah ni mek buh nama nak suruh kita bagi. Nampak tak? Pemudah bicara. Dia mati mah. Pok kereta lah tak tukar nama tidak payah dia mati. Kereta tak tukar nama payah tak dia mati. Payah nak baru rotak ke apanya. Kau nak notis banyak-banyak kerja. Tapi kalau kita bubuh nama anak saya sabi bukan wikan nak kereta bubuh nama anak kalau abah mati pun dah kereta ni kereta mamu lah. Tidak gitu kan patut kat email guna lepas ni kau ke mamu. Kau kena leda kakak. Pandai ada lagi tu. Milik yang sempurna itu milik oleh penjual akal bendanya
dan milik oleh pembeli akan harganya atau menerima oleh wakilnya. Atau menerima oleh wakilnya. Kita wakil kat orang. Bagi tu bagi kita wakil ke dia. Kita wakil ke dia. Boleh ada kakak setara tu. Dah faham molek tu dah. Tulis soalan tu bekas-bekas tak ada. Warang bekas jangan tak depan saja tu agak ke belakang-belakang tu. Baru tak nerah hak belakang. Nampak bekas soalan lalu cerah mata lagi. Boleh dah? Bangga. Mana soalan? Ada soalan? Tak ada? Tak ada nak baca lagi ni? Baik. Yang kelima, mengetahui oleh pembeli dan penjual. Dua-dua kena tahu. Pembeli pun kena tahu, penjual pun kena tahu. Kena tahu ke dia ni? Mengetahui oleh pembeli dan penjual, tahu tu maf'ul akan benda dan harganya, iaitu najisnya, qadarnya dan sifatnya. Kakak kena tahu bagai tu. Najis ke tak, sebanyak mana, sifat setara mana. Jenis. Najis sudah. Dia nak tahu kan nak berhenti. Dia kakak lagi tu. Jenis dengan najis pun tahu kan. Dia nak berhenti. Dia kakak. Nampak tak? Boleh dah? Baik. Jadi kakak yang kelima, mengetahui oleh pembeli dan penjual. Tahu tu ke dia? Mafu. Akal benda dan harganya. Benda dengan harga tu kena tahu. Kena tahu ke apa dia? 3. Jenisnya, qadarnya, sifatnya. Jadi kakak makan buffet di hotel bayar pala tak sah. Sebab apa? Tak tahu qadarnya. Ni syarat kena tahu qadar. Nampak tak kakak? Makan teh ke apa tu? Tak sah lah. Kau tu haram lah. Kau masak kita. Nampak tak? Dia kena, tak apa, tanya lah. Dia tanya apa sama ustazah tu. Tanya ustaz ni, ustaz ada ni. Orang tanya sama ustazah. Tanya kita ada cokok-cokok ni. Tak kelik tanya. Tanya bangat. Bangat. Dia jauh. Bangat. Tak kira buka puasa ke sahur. Tak sah. Tak kira buat buka puasa. Ustaz degi pun. Tak kira. Dia dosa dia tak nak dia. Ya kakak dia tak kira lebah tak lebah. Ambo diri pun dia tak tahu dosa apa tu lah. Tidak gitu kan ni. Pandai ustaz Komar. Hak kata pandai tu lah. Pandai lah hak kata pandai. Kata tak reti dosa apa tu lah. Nampak dah kakak? Nampak dah? Jelas ke tak ni? Dia tak nanti tak lebah tu email tu siap. Tak nanti. Aku diri pun tak kena ada siapa tu lah. Kau kena? Dia tak nanti siapa tak kira dosa. Dia hukum Tuhan ke tu. Bukan ustaz kat tak dosa lalu. Dia tak ada gitu dah. Ustaz kalau tak apa bini dosa apa tu lah. Kau tak dosa? Dosa apa tu lah. Ustazah pun kalau kilek mata kau tak lelaki. Dosa apa tu lah. Ngajar gereng okey. Tok lelaki lama mari ambil. Awak saya sudah mengajar tadi lagi. Dosa apa tu? Lo ustazah pun. Bukan tak dosa. Ustazah jangok pada kita kira. Jangok pada kita. Jubuh ketak pada kita ustazah. Ustazah gua gitu. Dosa apa tu? Lo kakak. Tak kira ustazah siapa. Jubuh kita tu ketak dia. Dia ustazah. Apa boleh main? Siap goyak. Poligami ni saya tak suka. Dia ustazah boleh main. Kenapa nak? Dia ustazah. Dia goyak. Poligami ni sunnah tapi saya tak suka. Jadi tak suka sunnah Nabi. Tak segar mana? Kan? Kita pilih lepas tu. Lepas pilih boleh pilih pula. Dia nak tanya nak tanya, lepas pilih boleh pilih lagi. Dia gini kakak. Maksud taklih ni makan siapa kenyai, hak tu taklih. Sebab tak ada qadar.
Kalau supaya kita pergi makan di Brunei, pilih-pilih dia kira berapa kita ambil. Hak tu bukan makan siapa kenyang, hak tu halal makan Brunei tak apa. Nah, apa biasa pergi makan Brunei? Biasa saya aja. Nah, mari ustaz kita buka puasa sini. Betul lah babolan ni minat minum air ditok situ. Panjang mau balasan telefon kita tak akak kita ngajar. Malah akak ngajar, tak akak lagi. Dia minat buka puasa situ air ditok. Dia panggil air pohon kayu. Ustaz mah kita nak minum air pohon kayu situ. Dia tak nak sebut ditok dia. Air pohon kayu. Kita nak minum air pohon kayu. Kayak dia banyak kakah dia tu kan. Kesapoh-sapoh dah belakang dia daun tu dah. Dia ada macam-macam ke daun dia tu. Oh, kita nak minum air pohon kayu dia tu. Kita kata air menambah buah kayu. Oh my god ni. Jadi biasalah buka puasa dengan dia situ. Jadi kita yang ambil lauk tu dia kira betul tak? Kita ambil dia kira lah. Ha ni dua. Dia tidak boleh tu dia dah di buffet dah. Dua hiasan. Hak tu kita tahu jenisnya, kadarnya, sifatnya. Sah. Hak kita pergi makan di hotel ni makan siapa kenyang. Kita tak tahu kita boleh ambil cemak mana, betul? Tak boleh. Aren dah so. Boleh dah kakak setengah tu. Tengok tanya moi. Dia tanya sama dia. Ilah dia cokoh-cokoh kita ni. Ada soalan tak tahu ni bo lagi lah. Ni. Tak segi makan teh gidi menate. Tak segi makan teh gidi menate tak apa dia ada harga dia. Cikecok 35 riyal. Air 17 riyal segelas. Tak apa mahal pun halang. Boleh dah? Boleh dah? Dia tak apa kena bukan nak bayar kedai apa. Dak ni kita nak cerita hukum. Tak kira lah hotel ke mana ke mana kita tak kira. Cuma bila tak tahu kadarnya, sifatnya, kau dia ada. Tak sah. Boleh kakak saya tu? Boleh dah? Jadi bagi hak kita kena beli, kena tahu gapo kakak. Boleh. Baca ramai-ramai. Baca nombor 5 baca. Baca belakang jenis dia. Baca belakang. Kelima baca. Kelima. Baca. Kena tahu tu. Nih. Jenisnya, kadarnya, sifatnya. Kena cukup tu. Dosa lah. Tak tahu dimaaf pada syarat. Tahu pebo buat. Sebab tak tahu kan. Tahu pebo buat. Boleh ke tak kakak tahu tu? Jadi buat tak boleh buat buat kita buka sama di hotel sama. Kalau buka puasa kita ada program buka puasa kan iftar. Tapi kita tak ambil hak makan siapa kerja tu. Kita ambil paket, kita order menu makan set ke apa ni. Tak boleh makan buffet tu. Gimana? Tak apa pula. Macam ikan bakar baru buka tu, Ali ikan bakar di kadok. Sengok makan apa ni. Ali ikan bakar. Ikan bawah seko. Ali ikan bakar tu toke ikan di dalam puri tu lah. Dia buka ikan bakar mulu-mulu ni dalam puri. Kau lain dalam purinya mulu ni. Dia toke ikan situ. Dia bagi buka ali ikan bakar ni. Beli soto seko besar ni bakar. Dia buat kau tu, dia buat celup tepu. Kenapa dah? Tok dalam pinggir tak ada kepala. Yang makan kau Mariam tak ada kepala. Dia beri kepala satu. Tak ada kepala makan dia kepala. Soto besar satu. Kenapa dah? Gigi tak ada kepala. Makan dia mau kepala. Makan kau gel. Lepas tu ikan bawah mah tu bakar. Sedap. Kedak Ali ikan bakar ni. Dia tak jadi kadang-kadang dengan dia. Nama kau waris dah. Tak jadi kadang-kadang. Singgah pakai ya. Orang mereka dia patah. Dia mana boleh makan kau tu. Dia boleh mana makan. Jadi makan tu makan tawar. Nasi peri, air peri, ulai peri. Hak tu sedekah dia. Sedekah tu yang kedak. Tak apa tu. Makanlah banyak mana ulai pun. Makanlah banyak mana air pun. Ambillah banyak mana nasi pun. Hak tu sedekah. Dia kata bayar lauk saja. Tak kira lah dia cah tak lauk atas gapo apa. Kita tahu hak kita beli ni harga ni.
Macam gini lah kakak. Nak ajar kakak so. Kedah ni mah murah, ngupah mahal. Kedah ni mah mahal, ngupah murah. Dia nak main atas tu. Tak apalah, hak pentingnya kita tahu kita beli go berapa. Dapat? Dia kaya tak ada upah. Dia makan atas mah. Upah saat ni tu dia alih. Dia mah. Dia tak ambil upah. Tak apalah, kuih-kuih kita tahu kita beli go berapa. Boleh kakak setara tu? Boleh? Jadi hak buat-buat ada lepas-lepas ni, kalau tahu dah dosa, buat juga dosa. Kalau tak tahu, dimaaf pada syarat. Boleh kakak setara? Habis itu. Nak tanya ke apa? Baik. Kita boyak nak makan untuk 15 orang. Kena tahu kita nak beli apa. Dia tunjuk kau nak makan ni ke apa dia? Tak apa. Kena tahu jenis makan ni, sifat makan ni, qadar dia. Makan siapa kenyai ni? Ada package. Masalahnya makan buffet ni, dia tak ada package, dia nak bagi dalam buffet, ambil lah banyak mana pun. Oleh nyakit lalu. Nampak tak? Jelas dah kakak? Jelas setara tu? Dah tak apa hamba selu, tak apa. Hamba boleh selu, tak apa. Nak uji jelas ya, boleh. Kalau kita pergi di hotel, kita royak nak makan untuk 15 orang, dia pun pergi package 15 orang. Tak apalah sebab package tu jenisnya, mengetahui jenisnya, qadarnya, sifatnya. Masalah makan dalam buffet ni, kita tahu jenis, kita tahu sifat, tak tahu qadar. Banyak mana kita boleh ambil? Ada pohon kita kata 15 orang tu, dia pergi package untuk 15 orang. Kalau habisnya tak tambah dah tak? Tak dah. Hak dalam buffet ni, lagi kita ada lagi tu dia kena bubuh makan ni. Itu dah kita kena. Pak kita pun muka orang kapal beri. Tak sekelek kita duk cokoh situ. Tak sekelek kita makan juga. Lama duk ada tu. Bapa berhenti dah. Kenyai ni nak tunggu 8 nak makan pula. Nampak dah? Gi begok-begok mari pula. Nyaya tu hotel. Pening bengel dia. Boleh kakak saya tu? Boleh ke tak? Tak apa tu mana ada lagi tu. Mana ada? Baik. Tu syarat dia kakak dia. Tu syarat dia. Syahdan. Haram menawar harga barang di atas tawaran orang. Beli atas beli orang. Gi pine tune orang. Tak boleh belaka tu. Haram belaka. Gi pine tune orang. Haram. Kecuali kita gerak dia. Kita nak menang kezah ni ya. Bunyi kata Tik Imeh minta dah. Tik Imeh pun senyap. Moga Tik Imeh peci tak banyak. Kahwin ni moga timbalan pengaruh mardi. Tik Imeh nyok wa bekok. Kita minta dah. Zah pun ya jangok ya putih. Jomel. Jadi berebut dengan Tik Imeh. Peci mardi berebut dengan Tik Imeh. Kata tak? Jadi dia pun kata gini lah Tik Imeh ambo kena pun dia lama dah. Tik Imeh tak apa boleh cari orang lain. Tik Imeh kata tak apa dia mana ambil. Baru halal kita pergi pindah zah saat ni. Tapi kalau misalnya kata kita tak ada Tik Imeh duk pindah dah, kita pergi keceh juga dak atas WhatsApp, atas stiker juga. Selamat pagi. Dak atas. Nampak tak? Jelas ke tak? Kalau hari jadi sanah heluah, semoga panjang umur dalam keberkatan. Macam-macam lah. Biasa hari tua ni. Nampak tak macam-macam? Pagi-pagi anak-anak macam-macam buat miss call saja macam-macam. Nampak tak? Atas gambar bunga macam-macam ngejah. Kita tahu dah. Tik Imeh tu duk kacing dah dia. Bawa kita tahu Tik Imeh nak dia kuat kita ni. Duk telefon atas mesej, ngidai nak pakai gol tu, nak pakai gol ni. Macam-macam. Azah pun dia dak buat sambal bau. Minta nak sambal bau. Tak boleh lah habis kita nyotok dia gini-gini. Tik Imeh pun nak sambal bau kita. Buat lebih kita etek. Apa dah? Lama-lama nak kita tak say kau Tik Imeh. Haram kakak. Supaya kau ni kita beli atas beli orang. Kita tahu dah dia duduk kira dah nak beli. Tiba-tiba kita pergi potong. Kira jual kawin haram. Jelas ke tak ni?
Kita nak beli dah motor dia. Dah kecek dah. Kata kat dah tak apalah tak seguna motor tu kak. Tawi kerah. Mudah rah nak mesyuarat api IBG taije. Nama dah nak motor. Tahu kau kat kada kata. Osah jual kerah jual kena nak juga. Kak tahu jual kona, moga dia sama-sama, dia sama pakak, sama guru dua tu. Dia sama pakak. Ya baik dua ni. Nah dengan tadi ya baik, nah dia sama guru. Tidur sekali. Katil luah dua-dua kita jatuh katil. Tidur. Nama dah dia belik sekali dia duduk. Yang dia ni ya baik, dia sama J. Nama dah. Jual motor kau kak na, tak jual kau kak Nora. Hara sama kak na. Sebab dia tahu dah motor tu kata nak jual ke Kak Nora. Nak jual berapa korang? Jual 5,000. Oh soh jual kena. Nak ke anak gini. Pas dia sama J baik. Selesai. Boleh dah kakak? Jadi beli atas beliau ke hukum dia hare. Itu dia. Tak apa tu panas tu setengah tu. Nah tu. Mana soalannya? Tak ada soalan. Gana? Gida? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Mojo nak berhenti dah ni. Suara berserak dah. Rolling. Bangat. We blow. Tak apa takut malam mana tanya. Ustaz nak berhenti dah. Kita baru nak tanya. Boleh. Tidak kata hare duduk tak apa. Tidak kata dosa kita duduk. Ni, apa? Tak boleh duduk antara gitu. Jadi kena ada hadis Awak mari hadis dulu. Kita nak cari tak ada. Tu baru bini dua. Tak ada dah nak cari hadis tak ada dah. Nanti cari dulu antara kita dengan maknanya Kak Nora duduk sini, patut ada bayar. Jadi orang nak mari duduk atas bayar tu. Gitu. Kan antara bayar dengan tempat panas. Gini kita cari hadis dulu dah. Pasal tak nampak lagi. Tak nampak mana soalan tu. Tak apa nanti kita cari. Tak apa. Tak apa ya. Gitu. Baik. Dia dicerai oleh suami ketika suci. Bermakna edah dia bermula hari tu. Hari nak cerai tu. Kira dah tu sekali suci tu kira dah tu. Suci pertama dah tu. Tapi dengan syarat. Syarat suci tu tidak dijima. Orang yang kata haki kita kena serah dalam suci. Kenapa nak? Jadi kalau serah dalam suci ni dia nak hit ke berapa? Kita dicerai dalam suci. Hit pertama, hit kedua, hit ketiga. Hit pertama, hit kedua, hit ketiga. Mari hit ketiga tu habis dah. Kalau kena cerai dalam hit, dia mari hit yang keempat. Boleh. Hit pertama, hit kedua, hit ketiga, hit keempat. Kita hit dah ni. Kita dalam hit dah. Bila kita dalam hit dah, kita pun suci. Ni kita pun suci. Hit pertama, hit kedua, hit ketiga, hit keempat. Boleh kalau dicerai dalam hit. Hit pertama dah ni. Hit pertama, hit kedua, hit ketiga, hit keempat. Jadi lewatlah dia tu. Hit pertama, hit kedua, hit ketiga, hit keempat. Boleh. Kalau dia kena cerai dalam suci,
Hit pertama, hit kedua, hit ketiga. Tapi syarat suci dia ni, suci yang tidak dijima. Ingat tak formula dia? Akak 4 jari je ni. Hak ni suci. Hak ni suci. Hak ni. Dia kena cerah ni bila? Di sini. Di sini ni kena jimak ke tak ni? Tak kena jimak lagi betul lah dia balori, dia jarak balik. Jadi kena cerah masa dia bawa lari lah. Tak kena jimak ni. Lepas kena cerah, suci ni dikira dah ni. Suci ni kira. So, mari hit kali pertama, mari hit kali kedua, 2 kali suci. Mari hit kali ketiga, 3 kali suci. Mari setitik ya hit, habis dah. Oh, setitik lagi. Nak mana? Dan kita tahu bahawa darah ni darah hit. Mula dah hit ni 24 jam sebenarnya. Nak ceritanya setitik tu kalau kita tahu dia tu darah hit, nanti cukup 24 jam habis. Habis dah. Pasal hit dah tu. Permulaan hit dah. Setitik yang mari habis dah. Ustaz, mari setitik. Tak cukup 24 jam. Odok lagi tu. Patut penting ngaji hit tu pasal nak kira dah. Kalau ada hit, tenang. Boleh. Baik, kalau dia kena cerah dalam hit, dia kena cerah sini. Hit yang pertama, hit kedua, hit ketiga, hit keempat. Boleh? Boleh kakak? Boleh saya? Boleh saya kata? Fadal. Baik. Lepas kita beli baru kita jumpa balik yang tak boleh tawar mudah-mudah tu dia pun royak kita. Kita tawar dia janji tu bukan kita. Tapi kita penjual dosa kita tak sebab kita tak tahu. Dia tak royak. Hak dosa ni kau dah mana? Kau dah mana hak dosa ni? Bila kita buat perjanjian dah nak jual ke dia. Tu haram menawar harga barang di atas tawar dia. Orang duk menawar dah. Orang duk bincang dah, duk berjanji dah nak bayar esok. Kita pergi foto. Ada pun kali dia duk kecek saja. Dia mau gini dia mau pergi teset mau esak tapi kalau ada orang nak beli petani dia mau jual. Hal itu tak janji apa tak apa tu. Ataupun dia beli secara membida, tahu bida. Lelunge. Tu pun syarikat gila babi kalau dulu seorang mau kecek-kecek. Dia panggil syarikat gila babi dia. Dia tak bagi siapa nak dah. Kipah. Bukan 100. Bukan 90. 50 tak. 40 bukan. 30 ya bukan ya. 5 riyal jalan. Orang beli kipah 5 ya. Nampak tak? Ingat. Kan syarikat gila babi. Tak ada lagi lah ni. Tak ada dah ni. Amba kata apa syarikat gila babi. Tak faham gitu. Lelu. Dia tak kipah, tak TV. Kipah. Dia kata TV ni kalau beli 400 setengah. Kipah ni kalau beli 120. Capur 2 ni dia kata, ni atau lebih dia kata. Hari ni bukan kata 500. Ambo tambah ngecah tali pus. Pak dia tahu. Ambo tambah lagi sagu angin. Ambo tambah lagi tutup. 500 bukan. 400 tidak. 300 ni. 200 sudah kau orang pakak beli. Nampak tak? Hak tu kata nak, hak tu membeda tak apa. Siapa nak 400 kita. 420 kita. Hak tu bukan menawar, hak tu lelonge. Dia panggil bai'ul muzayadah dia panggil. Nah. Hak tu tak apa hak tu. Boleh. Tak ada masalah hak tu. Jual beli gitu. Habis itu. Hak tu tawar menawar tak apa. Sebab dia memang cara jual dia tu lelonge dah, membeda. Siapa dia harga mahal nak jual ke dia ni. Hak tu dia tak ada perjanjian apa tu. Walaupun dia jual baju bandar lah, dia tengok dalam TikTok tu. 90 100 dia tu masuk bid. Dia tu bid 100. Hak ni bid 100 setengah. Hak ni bid 180. Hak tu tak apa. Sebab dia tak ada janji nak jual hak tu. Dia membida, dia nak kepada orang yang nak jual, nak beli mahal sekali. Boleh kakak dah? Habis itu pukul 10:40. Ya apa yang kita nak mengaji sangat ni ustaz? Sebab Nabi janji dia orang yang menego jujur ni duduk bersama dia di padang mahsyar. Akhirat esok tu lebih kakak. Batu nak ke jujur tu. Pas kita kakak nak jujur ni kita sendiri kena pandai. Kau nak kakak
Kita sendiri tu kena pandai hukumnya. Kalau kita diri pun tak tahu gulu kili, tak jadi apa kakak. Nah. Jadi kita nak jadi peniaga yang jujur ni. Dah. Nah. Inna at-tajara, kata Nabi. Inna tujara, sesungguhnya tujar. Apa tujar? Inna tujara, sesungguhnya para peniaga ni. Orang ada kedai, orang hak nego lah kakak nego. Inna harfu taukid. Sesungguhnya at-tujara, sesungguhnya para peniaga yub'asuna yaumal qiyamati fujjaran, kata Nabi. Sesungguhnya para peniaga ini akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan berdosa. Illa man ittaqa, mereka orang yang bertakwa. Illa man ittaqallaha wa rabba wa sadaqa, mereka orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang berbuat kebaikan dan jujur. Ingat ni, orang menego ni napa dah? Dia akan bangkit pada hari kiamat dalam keadaan dosa, melainkan peniaga yang jujur. At-tajiru bermula peniaga. At-tajiru suduku, yang jujur. At-tajiru suduku al-aminu ma'an nabiyyina, peniaga yang jujur dan amanah bersama para nabi pada akhirat esok. Hak jujur kakak. Peniaga ni jual kedai rucik, jual kedai kereta, kedai tayar, kedai tuduh, kedai berapa, tak kira. Ikutlah dia nego gapo pun. Kalau dia jujur, dia akhirat esok dibangkit duduk dengan para nabi. Oh, tu mulia kakak orang nego ni. Tapi kalau dia menipu dalam nego, nyucur tak bui tipu kelo, dia dibangkit dalam keadaan berdosa. Siapa dia akhirat esok nak duduk dengan nabi? Kakak tangan nak tengok. Akhirat esok nak duduk dengan para nabi. Siapa dia? Acak tangan. Jadi kena menego secara jujur. Nama nak? Kena nego secara jujur. Mana kalau jual kita jujur. At-tajiru suduqul aminu ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i. Tu. Jamak belaka tu. Ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'. Tu. Jamak belaka tu. Orang menego jujur amanah ni duduk dengan nabi. Akhirat esok para nabi, duduk dengan para nabi, duduk dengan para siddiqin, duduk dengan orang-orang syahid. Oh, kakak. Orang tapi nak jumpa sore payah ni. Ke mana ya? Nak jumpa hak tak tipu kilo payah Ayah pun genda air nak suruh berat kilo. Soto tu memang timbang kali dengan air. Napa nak? Jelas ke tak kakak? Jelas ke tak mo ya? Yalah kada. Timbang kali ngai timbang. Jadi gini, kalau kita nak nimbang kita timbang soto tu, kita buai air tu kakak dulu. Buai, tahu buai. Mana kita bubuh soto terus jak buai. Kalau kita peniaga kita jual ni kan. Jangan nak timbang sekali ngai. Air ni pisau rendah nak suruh berat kilo. Setengah tu cocok air bubuh. Napa? Nak suruh kembur tu. Payah nak surga kakak. Boleh? Atas Nabi. At-tajiru suduqul aminu ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Peniaga jujur. Tak kira lah kakak jual etok kau jual tuduh jual ubi. Kalau kakak jujur, amanah, kakak duduk dengan Nabi akhirat esok. Allah lah kakak. Sebab tu tak apa kakak nego kecek-kecek pun. Tak apa. Jual aiskrim dia. Jual ubi jual sayur tak apa. Hak pentingnya amanah jujur, esok duduk dengan Nabi. Kalau kata nego gapo gini utuh tak ada. Nego gapo gini orang lain duk utuh biar-biar dah. Orang lain duk utuh banyak-banyak muno tu dekat bersih. Baik biarlah pasal duduk dengan Nabi esok. Tidak kan? Pertama-tama utuh banyak pula. Kau sedap lah utuh banyak duduk dengan Nabi pula. Oh, kau sedap. Nama nak? Tu dia. Boleh kan? Ada mau ni ingat kau kat mak babo. Dia kereta dia go 2 juta. 2 juta go kereta dia. 2 pintu. Kereta dia 2 pintu. Kereta dia go 2 juta kakak. Apa nak? Tu baiklah tu. Ada sok mau di kuliah. Kalau babong ngajar mana-mana ya ada.
Cokoh dia ada. Nama? Jual minyak wangi. Dia jual minyak wangi. Kereta 2 juta aku. Kak kira diri. Bapa tu kita mau lalu rezeki tu. Jujur. Jujur. Kenapa tak? Mega jujur. Kalau orang atas bagi tak boleh tukar selalu. Tak apa tukar. Kalau kata tak sih nak pitih mula. Pitih mula. Orang bagus. Kenapa tak? Tu dia. Saya kita ni, dia buka dah tinta. Dia buka kena tinta. Stah dia ni salah pasal guana. Tapi bukan salah stah dia pun. Salah kawin tu tuai kereta. Memang cumi dia tu nak punah dah guana. Calon tu dia mai gagal di kedai. Orang kata tak apa be. Kita kata sebutnya kereta cumi. Saya kata. Kata sebutnya kereta. Duduk seminggu kawin tu mai minta maaf. Berasa bersalah ni. Kenapa tak? Dia ada beza kakak sumi kerik kena batu dengan budak tenah. Kenapa? Ngeduk pasal tu. Tak ada, saya kata tukar sebut kereta. Belakang depan tukar habis cumi. Tak apa. Kalau kano anak kali kita bayar. Tukar dia. Seminggu mai minta maaf. Takut kali kau tu. Peniaga jujur ni kakak tu dulu. Dia kata tak apa Ustaz Mai tu. Kalau betul anak kali kita buat salah, kita ganti, kita nego tu. Biarlah kita tak kaya, makan harta kan harta orang pada tu. Tapi dia piti banyak. Saya kata kaya dia. Bini ya seorang. Tak bisa agak ya. Nama dia kakak. Kaya bini seorang. Kereta 2 juta saat ni pun bini seorang ke. Boleh nak kakak. Bila kakak nego gitulah. Nego jujur ikutlah. Nego kecil ke nego besar tak kira. Ma'asyuhada akhirat sesa. At-tajirus suduqu al-aminu ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Habis itu apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala. Aku kata dia minta maaf banyak. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnini bi fadlika amma siwaka wa halalika an haramika. Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha maulaha wa khairu man zakkaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dia kakak-kakak pakak mari belakang. Terima kasih banyak.